Salam gang, welcome back to my channel. Dalam episod ketiga kali ni kita nak faham dua benda penting dalam dunia forex, iaitu analisa teknikal dan juga fundamental. Okey, mana satu yang patut kita guna? Okey, jom kita tengok. Okey, apa itu analisa teknikal ataupun technical analysis? Jom kita tengok guys. So ini dekat skrin sekarang korang nampak ada chart. Ini menunjukkan pergerakan price lah. Tujuan technical analysis ni adalah kita gunakan untuk kita tengok candlestick pattern, chart pattern, trend yang berlaku dalam market, support dan resistance. So itu tujuan dia guys. Lagi satu tujuan dia adalah untuk nak meramalkan pergerakan berdasarkan sejarah pergerakan yang lalu. Contoh apa yang dibuat kat sini sebelum terjadinya dekat sini. Yang terbaru ni kat sini, apa yang berlaku di sini sebelum terjadi di sini. Apa yang ada kat sini kita nak tengok. Kita panggil dia sejarah pergerakan lah. Kiranya macam kita nak baca tapak kaki market yang telah pun berlaku sebelum ini. So dia reflect balik apa yang ada kat situ dia akan diguna pakai semula lah. Itu tujuan technical analysis. Okey, kita nak cerita pula pasal fundamental analysis. Apa itu fundamental analysis? Okey, fundamental analysis ni adalah berkenaan dengan data news yang dikeluarkan secara berkala. Selalunya kita akan tengok data-data ni dekat forexfactory.com. So dekat sini dia akan bagi contohnya hari Jumaat. Jumaat yang lepas news apa yang keluar. Kalau yang trade berkaitan dengan USD, kita akan tengok kepada USD lah. USD dia akan bagilah kat sini. So daripada sinilah kita dapat data itu dan kita boleh membuat prediction ke manakah market akan bergerak. Contoh-contoh news yang besar kita tengok kat dalam Forex Factory ni adalah NFP, FOMC, CPI. Semua ni dia bagi kesan yang sangat besar kat dalam pasaran. Contoh kadar faedah, interest lah, interest rate. Dia bagi data interest kuat, bermaksud mata wang tu menguat lah. Contoh data pengangguran. Okay, dia tulis kat situ pengangguran tinggi. Pengangguran tinggi bermaksud mata wang tu akan melemah lah. Trader-trader besar dia suka tengok kepada fundamental ataupun news ni. Tapi jangan risau sebab kita boleh combine dua-dua dan jadikan dia satu strategi untuk kita trade guys. Okey, kita dah tahu pasal fundamental, kita dah tahu pasal technical. So mana satu yang kita nak pakai sebagai traders ni? Okey, jom kita tengok slide Okey, fundamental analysis vs technical. Okey, selalunya untuk short term trader macam scalpers, intraday punya traders ni, dia akan menggunakan technical analysis. Okey, kalau anda kaki-kaki scalping tu kan, kaki-kaki scalping ambil 30 pip, 50 pip, 100 pip tu, kita akan menggunakan technical analysis lah sebagai kita punya teknik. Kalau long term traders ataupun kita panggil swinger yang trade hari ni lagi sebulan baru dia nak close, itu dia akan tengok kepada technical analysis sikit dan juga selebihnya kepada fundamental analysis. Tapi sebaiknya adalah sekiranya kita menggabungkan technical analysis dan fundamental analysis sebagai strategi. Itu lagi terbaik lah sebenarnya. Sebagai contoh, kita elakkan entry ketika news-news besar. Contoh macam CPI, FOMC dan NFP. Okey, so sekarang korang dah pun tahu perbezaan antara technical analysis dan juga fundamental. So dalam video seterusnya kita akan belajar benda paling penting, iaitu cara nak baca candlestick kat dalam chart. So kita gerak dulu. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loceng. See you in the next video.